Okay guys, so hari ni saya nak buat satu tutorial macam mana kita nak tukar bateri remote bagi Tigo Cross Turbo Before this saya ada buat tutorial untuk tukar remote bateri kereta Chery. Sebab remote bateri kereta Chery yang lain semuanya sama, okey. Cuma yang Tigo Cross Turbo ni saja dia agak unik sikit, dia berbeza. Jadi macam mana kita nak tukar bateri remote Tigo Cross Turbo ni? Alright, mudah saja guys Okey, dekat sini kita kena keluarkan dia punya kunci ni. Alright, bila kita dah keluarkan physical key dia ni, and then kita nampak ada lubang kat sini, lubang physical key dia ni, kita kena ompel guys kena tolak dia. Tu dia. Bila kita tolak, buka, and then kita buka lah dia punya kunci dia. So dekat sinilah dia punya remote bateri dia guys So korang kena keluarkan bateri ni, tolak dia keluar, dan tukar remote bateri ni guys tolak keluar dan tukar remote bateri ni. Semudah itu saja guys Jadi selepas kita dah tukar, kita masuklah balik kita pasang balik. Okey, kita letak dia balik, and then dah siap. Selesai macam mana tutorial bagi untuk tukar remote bateri Tigo Cross Turbo. Alright, dapat sesuatu guys, jangan jauh-jauh, follow rapat-rapat. Assalamualaikum.